Batu Kikir Jambatan Bosi, gulai udang Sebelangor. Bazar Batu Kikir. Oi, orang panggil tikir ni lah deh. Kau tengok. Panjang bazarnya. Larik tak larik ni. Semua ha, nampak. Ayam golek. Weh, kau dah ni beratur ah, apa benda ni? Ni dia nasi kerabu ori kate. Sampai hari apa kat ni ke? Sampai hari Rabu. Hari Rabu ah, cepat datang weh. Nasi ganja Yusof. Kak, nasi ganja berapa harga kak? Yes, ada lain harga. Oh, dia ada lauk kat situ Oh, ni nasi kenduri ni. Ha. Kita ada ayam masak merah. Ada berapa jenis? Kita ada 3 jenis lauk kat sini. Okey. Daging masak hitam. Baik bang. Yang ni apa? Kari kambing lah, best seller. Oh, kari kambing Tak banyak dah ni. Ngam. Kepak madu. Panas-panas ni, panas tu. Ha, jenahak pun ada nampak. Ini kan nampak besar ni. Oh, tu kebab dia nampak. Oh, penuh tu. Wah, untung orang Batu Kikir lah. Okey, Murtabak Andika, satu berapa bang? RM5. Kopi jempol kopi jempol. Bang, berapa jenis air ada kat sini? Ada 6 jenis balang air. Okey. Sirap ada suki air tu jadi kita kasih jadi. Coklat dark ice cream, keladi ice cream, honeydew ice cream dan juga lemon blue. Okey bang. Semoga orang Batu Kikir ni datang kedai abang, kita kasih habis ni air. Okey, terima kasih. Lagi. Jangan malu. Okey guys, yang ini wajib datang ni. Warung turun temurun nasi biryani dia bang. Kira ada ayam rempah, ayam merah, daging hitam, daging biryani, Kambing biryani. Kambing. Kumpul bang. Baik. Aroma dia naik tu. Yang ini roti John Paroi. Kita tengok dia punya power tak power. Daging pelambak bang. Oh, daging dia banyak Tu dia. Dia tahu apa? Cheese. Yeah, cheese berdebah. Itu dia sos. Oh, macam tu style bang, style. Kak, lauk pauk ada berapa jenis kak? 20 jenis kau singgah kedai akak ni. Kau jangan tak singgah. Kau tengok muka akak ni betul-betul, kau singgah. Nampak? Biryani Batu Pahat. Ayam bang, tak tiba dah sana bebas. Ada kulit kacang paling top. Oh, dia kulit kacang sedap Kopi basah. Kopi basah. Gulung fresh-fresh kat sini Ya, best in town ni. Dia punya sos ni. Oh, ya. Tahun sekali Tahun depan lah baru jumpa kalau. Itulah dah nak habis pula apa so kalau nak tahu fufa tu soya tu sini Tu deh, kwetiau. Okey guys, hasil menyelam dekat Batu Kikir. Panjang dia punya bazar ni. Tak semua rare-rare.